Adakah rezeki seorang boleh jadi sempit kerana dosa yang dilakukan? Boleh. Ada dosa yang tak kait dengan rezeki, ada dosa berkait dengan rezeki. Antaranya ialah kalau kita derhaka ibu bapa. Rezeki kita dapat banyak, mereka laku tapi sempit. Sempit bukan rezeki boleh sikit. Banyak boleh tapi macam ada orang rezekinya luas, maksudnya bukan duit dia banyak, boleh sikit tapi seperti banyak. Contoh, kerja Foodpanda dari 2019 Covid sampai baru ni 2025 boleh buat. Ada aku pandai. Boleh 60 yang hari boleh buat apa? Allah boleh jadi buat. Nampak? Tapi kalau Allah nak bagi sepik, okey besar kali pun tak nampak. Nah, soalan seterusnya. Adakah rezeki seorang boleh jadi sempit kerana dosa yang dilakukan? Boleh. Ada dosa yang tak kait dengan rezeki, ada dosa berkait dengan rezeki. Antaranya ialah kalau kita derhaka ibu bapa. Rezeki kita dapat banyak, mereka laku tapi sempit. Tak cukup. Sempit bukan rezeki boleh sikit. Banyak boleh tapi macam sedikit. Ada orang rezekinya luas, maksudnya bukan duit dia banyak, boleh sikit tapi seperti banyak. Contoh, kerja Foodpanda dari 2019 Covid sampai baru ni 2025 boleh buat haji. Pada aku pandai. Boleh 60 yang sehari boleh pergi Mekah. Apa? Allah boleh jadi luas. Nampak? Tapi kalau Allah nak bagi sepik, okey besar kali pun tak nampak Mekah. Nah, soalan seterusnya.